ada siku. Dah berempat. Berempat. Nampaknya ada siku. Ada siku di dalam. Dua ekor. Ada 2 ekor. Pasti ada. Udang. Dah besar. Jarang kita jala biasa lagi. Kadang ada tebal, kadang tak ada. Besar kan, saya separuh. Ya, udang kita kasih jala. Selamat petang dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel geng. Petang ni kita turun ke pantai ni lagi. Kita nak mencari udang lah. Mencari udang lagi di musim ni. Kali ni kita solo sahajalah. Nampaknya ada seorang sahabat kita sedang buat apa tak tahulah. Kali ni kita turun solo. Kita nak menjala pula lah. Tadi kita nak menarik pukat, tapi kawan-kawan tak ada yang ada masanya. Kita solo je turun. Kita menjala pula lah kali ni geng. Kita tak tarik pukat, kita menjala pula di musim ni. Kita cubalah. Dah lama kita tak cuba geng menjala. Jala kita pun dah berkarat batu-batunya geng. Okey, tengok ni. Kita guna jala je lah. Jala kita pun, batu ni pun dah berkarat. Dah lama tak pakai kan. Tak apalah. Janji kita tebar. Kita nak cari udang lagi. Okey, jom jumpa di sana lagi. Air pun ngangam lah kita jala. Kita nak tarik pokat. Kita target dari sana lah, bawa ke sini. Rupanya tak ada sahabat kita. Kita tebar jala saja. Tebar jala sahaja. Sahabat tu ada kan, dia buat apa tu? Dia cari umpan. Apa yang dia cari tak tahu. Tebar dia lah. Dah lama tak mencuba ni. Cari udang. Tebar. Sekarang dekat cetek ni je. Jala pun dah jadi merah dah. Ada. Tak ada. Ada seekor. Ada seekor. Mantap. Seekor. Besar kan? Seekor je. Jala ni berat. Kita kena pegang tebaran pertama. Dah dapat. Kalau tarik pokat tadi, ke tepi je. Tebar lagi. Yang pertama dapat geng, ada. Kali ni kita tebar dia. Dapat seekor. Jala ni berat ni, ampun. Kita melangkah depan lagi. Ya. Tebaran cantik. Tak ada. Ada lompat-lompat. Tak ada. Tak ada. Ikan bulus. Ikan bulus. Menyangkut ikan bulus. Comel. Ikan bulus. Dah mati, masukkan je ke lauk.
Tak ada. Jom, hitam aja ni. Okey. Dapat lagi. Kita teba-teba tadi kosong. Ni dapat 2 lah. Ada 2 tadi. 1. Tak jumpa lagi. Op, alah. Ada air ni, biasalah. Dapat lagi. Berkarat tu. Seekor tadi mentah pergi. Ada 2. Anak ikan tu biarkan dulu. Tak ada lompat. Tak nampak lagi lah. Seekor ni. Seekor, 2 ekor kan? 2. Kita tangkap ni dulu. Dua-dua ni kita pegang lah. Dua-dua. Jala ni kena macam ni lagi. Pegang seekor, letak lagi. Ni seekor. Udang ada. Cuma kita sebab solo kan, terpaksa kita jala je lah. Sahabat-sahabat semua busy hari ni, tak kesempatan ikut bersama. Kalau tak, kalau ada sahabat, kita tarik pokat lagi. Tarik je. Kalau seorang ni nak tarik pokat pun tak boleh. Terpaksa macam ni lah. Menjala dia. Menjala ni penat, tapi best. Cuma jala ni kalau ringan lah, best ni. Ni berat jala ni. Tak ada, tak nampak. Okay, kat bawah ni baru nampak. Tak ada. Tak ada. Teba lagi. Macam tu lah. Teba dia. Dapat lagi. Dapat satu. Besar. Besar udang tu. Ya, udang besar. Dia tak melompat naik atas ni. Tiba-tiba ada. Tak ada pula. Teba lagi. Tu ada siko. Dah melompat. Melompat. Nampaknya ada seekor. Ada seekor di dalam. Ni. Anggap dia. 2 ekor. Ada 2 ekor. 2 ekor. Syukurlah. Kita tangkap hari ni seekor. Silap pegang, boleh lepas ni. Jangan tersilap pegang. Seekor. Lagi seekor. Mana? Oh, bawah ni. Ya. Seekor lagi. Okey, jom. Ikan biarkan dulu. Teba lagi. Mudahan tangkapan lagi. Seekor 2.
Lama-lama jadi bukit. Slow-slow lah. Oh, panjang pula talinya gang. Melompat-lompat. Ada melompat-lompat, tak melompat-lompat pun. Ada melompat-lompat, tak ada. Kalau dia ada lompat-lompat ni, hebat dia dulu. Mantap. Hebat dan cantik. Dia ada naik kalau ada. Dah, seekor. Macam tak ada. Tak nampak. Sebenarnya dia ada. Dah koyak jalannya. Kena kayu tadi kat situ. Oh, ada lagi seekor. Besar kan? Oh. Mana pergi? Ada lagi. Besar tu. Dia main cetek je. Kita pergi atas tadi, tak ada. Kena kayu, dah tarik, alah. Koyak. Dah koyak dah. Lepas lagi. Jaya tak? Seekor lagi. 2 ekor comel. Comel pun kalau buat goreng tepung pun sedap ni geng. 2 ekor. Ada seekor lagi. Comel. Biarkan dulu lah. Comel. Comel sangat. Lagi. Tangkapan. Seekor lagi. Alamak. Tak menarik. Tebarnya tak cantik. Nah, ada seekor. 2 ekor. Comel-comel. Op. Seekor. Ni mana laluannya? Di sini. Pikit dulu lah. Kalau tak nanti lepas tu. Okey, comel. Ya. Ada? Ada. Somel. Udang somel. Seekor somel. Ni pun somel. Ada 2 ekor somel. Ni seekor. Tangkap dulu.
seekor. Dapat lagi, geng. Saiz besar. Saiz besar. Seekor comel. Comel, biarkan. Comel je, biarkan je lah, geng. Pasti ada tangkapan. Ada air dah. Kecil banyak. Lompat. Takkan besar tak ada. Ibu-ibu dia. Okey, dapat, geng. Udang saiz besar, geng. Barulah. Tak buat dulu. Saiz dia. Baru. Jarang-jarang kita menjala, biasalah, geng. Kadang ada, kita tebar. Kadang tak ada. Besar, geng. Saiz baru. Macam ada lagi. Macam ada 2 ekor tadi. Ni satu dalam ni. Nah, ni dalam ni, geng. Tangkap macam ni lah. Besar. Saiz besar, geng. Dapat 2 lah. Tebaran kat sini. Ke atas pula lah. Ada lagi 2 ekor je rasa tadi. Dia melompat. Hebat lagi. Kita ada yang tak rekod lagi. Susah pula. Dengan angin-anginnya, ombak tu dah kuat tu. Tak ada yang melompat. Sini, seekor udang babon. Jangan lepas. Tak dapat pun payah ni. Seekor. Okey. Tambahan. Tebar lagi. Tebar setebar-tebarnya sampai ke penatan. Kata mampu. Mana yang mampu je. Ada lagi seekor, kan? Ada lagi. Atas ni padu-padu semua. Udang ni. Udang merah. Apa lagi? Tebar dia. Ya. Kita tebar. Kita rakam. Tengok ada ke tak ada. Jom kita saksikan. Di sini. Lagi tak? Ada ke tak? Melompat. Tak ada melompat. Yang best tu dia melompat. Tak ada. Bila kita rakam tak ada lah. Tak ada. Okey, geng. Kita dah selesai lah menjala di tepi pantai. Kita menjala udang. Ada jugalah lepas lah untuk dia buat masak tom yum udang, geng. Bersyukur lah. Kita tebar berkali-kali. Nampaknya dah
makin lama makin berkurangan. Kita stopkanlah, kita cukupkanlah. Tapi pun dah lepas lah untuk dia buat lauk lah geng. Okey, kita pun jala pun dah bungkus. Ni lah sini geng. Syukur lah. Ada jugalah dalam segenggam ni. Segenggam. Ni saya pun padu-padu geng. Saya udang. Ni. Udang. Ni lah hasil jala geng. Ada jugalah. Lepas jugalah untuk masak tom yam geng. Masak tom yam pun lepas dah. Okey lah geng. Itu sajalah aktiviti kita petang ni menjala. Dah lama kita tak turun menjala. Kita nak tarik pokat pun sahabat kita pun tak ada. Nak tarik pokat seorang mana boleh geng. Kita mesti nak berdua. Kita buat keputusan menjala sahajalah. Tapi bersyukur ada juga untuk dimasak tom yam geng. Tom yam udang lah. Lepas lah geng. Okey, kita jumpa episod seterusnya geng. Okey, air pun dah surut dah. Jom. Inilah hasil kita menjala geng. Udangnya ada dalam semangkuk, lebih kurang semangkuk lah. Kita nak masak tom yam geng. Tom yam udang. Ni lah. Ni bawang hulen, bawang kubis, lobak, limau, serai, bawang putih sikit. Dan ini kita pakai perencah tom yam lah. Dan ni buat air limau sikit lah. Okey, kita nak panaskan api ni geng. Kita nak taruh air. Tuh. Bawang putih sikit, serai, dan ni lobak, limau, dan udang geng. Perencah tom yam. Bahan air limau geng. Tom yam udang. Kita pakai yang kedawan kita tak masuk lah. Kita pakai yang ada di rumah sahaja geng. Okey, dah nak siap geng. Ni tom yam udang kita. Hasil menjala. Tinggal. Kita nak angkat dia geng. Okey geng, dah siap tom yam udang kita geng. Adalah buat rasa-rasa adalah geng. Okey, jom kita